Niagawan telah pun diupdate dengan fungsi e-invoice. Jom saya tunjukkan cara mudah untuk generate e-invoice secara automatik dengan sistem Niagawan. Step 1. Integrate dengan My Invoice Portal. Langkah ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja untuk setup e-invoice buat kali pertama. Selepas itu, anda hanya perlu ke step 2 untuk create e-invoice. Di dalam Niaga Plus, klik bahagian e-invoice, setting, dan anda akan nampak switch untuk enable fungsi e-invoice. Klik switch berkenaan dan terus isikan maklumat bisnes anda seperti Business Registration Number, Tax Identification Number, MSIC Code dan sebagainya. Klik button Save selepas semua maklumat siap diisikan. Sekarang scroll ke bawah, klik link untuk ke laman web MyTax dan login ke akaun anda. Klik My Invoice dan tekan bahagian Manage Taxpayer Profile. Scroll ke bawah. Anda akan nampak bahagian Intermediary. Klik Add Intermediary. Isikan PIN, PRN dan nama yang telah kami sediakan. Tekan Continue dan isikan pula tarikh seperti yang diberikan dan enable semua permission. Klik Add Intermediary dan kembali semula ke Niaga Plus. Selepas itu, klik Validate dan pastikan status intermediary bertukar dari pending ke validate. Step 2. Create e-invoice. Dalam bahagian Sale Invoice, klik New untuk buat invoice baru, isi maklumat pelanggan dan tambah produk yang dibeli oleh pelanggan. Pastikan anda pilih Consolidate di dalam kolom e-invoice type. Klik Save. Anda akan nampak QR code di dalam Sale Invoice tu untuk permintaan e-invoice. Anda boleh print invoice ini kepada pelanggan anda. Pelanggan anda boleh scan QR code ini untuk mengisi maklumatnya. Pelanggan boleh pilih sama ada individu atau bisnes dan terus isi maklumat mereka. Klik Next dan Submit selepas siap diisikan. Status e-invoice akan bertukar kepada e-invoice dan pending. Selepas e-invoice telah disahkan oleh LHDN, status akan berubah kepada sukses dan anda boleh gunakan QR code yang telah di-generate untuk semakan. E-invoice yang gagal diluluskan oleh LHDN, status e-invoice akan menjadi fail dan akan paparkan kesalahan. Di dalam kolom Sale Invoice, anda boleh lihat status e-invoice seperti sukses, fail, excluded dan cancel. Step 3. Consolidated Invoice. Bagi semua cash sale dan invoice yang tidak ada request invoice, anda perlu submit kepada LHDN sebagai consolidated e-invoice sebelum 7 hari bulan yang berikutnya. Sebagai contoh di sini, telah ada 2 cash sale yang telah diisikan sebagai invoice biasa. Anda hanya perlu klik pada bahagian e-invoice dan klik report. Anda akan nampak jumlah invoice yang unconsolidated. Hanya tekan submit as consolidated e-invoice dan proceed untuk gabungkan invoice dan hantar ke sistem LHDN. Selepas disahkan oleh LHDN, anda boleh nampak kuantiti consolidated e-invoice. Dalam bahagian Sale Invoice, anda boleh nampak invoice di dalam breakdown consolidated. Anda boleh klik invoice tersebut untuk lihat maklumat pengesahan dan print jika perlu. Jika customer minta e-invoice lepas anda dah consolidate e-invoice, boleh ke? Jawapannya, boleh. Customer cuma perlu scan QR code pada receipt dan isi maklumat mereka. Sistem Niagawan akan bantu batalkan transaksi yang termasuk dalam consolidate e-invoice dan isukan e-invoice baru secara automatik. Jadi, anda tak perlu risau masalah seperti hantar duplicate e-invoice ke LHDN. Inilah yang buat fungsi ini lagi mudah dan special berbanding sistem lain. Kalau bisnes anda ada buat transaksi dengan individu tempatan, langganan servis atau belian daripada pembangkang asing, belian daripada supplier luar negara dan bayaran komisen kepada individu tempatan, anda perlu isukan self-bill e-invoice. Di dalam bahagian e-invoice, klik self-bill, klik new untuk buat self-bill e-invoice baru. Isikan maklumat transaksi seperti tarikh, jumlah dan nama supplier. Di dalam kolom self-bill type,
pilih avatar supplier ini, sebagai contoh local individual. Untuk pilihan local individual dan commission, anda perlu isikan supplier identification number. Jika anda perlu edit nombor PIN, anda boleh klik butang pensel. Di bahagian bawah ledger entry adalah tujuan untuk rekod di dalam sistem Niaga Plus. Isikan maklumat tentang transaksi tersebut dan pilih cara pembayaran dan ledger yang betul. Anda boleh upload resit jika ada. Klik save dan anda akan nampak self-bill invoice baru dengan status pending. Selepas disahkan oleh pihak LHDN, status akan dipaparkan sukses. E-invoice yang gagal diluluskan oleh LHDN, status e-invoice akan menjadi fail dan akan dipaparkan kesalahan. Jika anda nak pastikan sama ada e-invoice telah dihantar dengan betul atau tidak, anda boleh semak semua e-invoice yang telah disubmit melalui e-Negawan di My Invoice Portal dengan klik di bahagian dokumen. Semua e-invoice yang telah anda submit dan terima akan dipaparkan di sini. Hanya klik pada mana-mana e-invoice untuk lihat maklumat pengesahan dan butiran e-invoice. Mudah kan urusan e-invoice dengan Niagawan? Dapatkan Niagawan sekarang untuk bisnes anda.